Politik pembangkang berterusan bergolak apabila tersebar satu rakaman audio yang menyebut tentang calon Perdana Menteri dari PAS. Suara individu yang dikaitkan dengan rakaman itu adalah Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan. Menerusi rakaman itu, suara berkenaan menyebutkan bahawa Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, secara jelas menegaskan calon Perdana Menteri dari PAS bukannya Tan Sri Muhyiddin Yassin. Selepas sidang Dewan, ada satu sesi makan-makan. Kita pergi makan kat White House, pejabat Dato' Hamzah. Yang ada saya, Waf ada kat situ, Dr. Razi Jidin ada situ, Datuk Saifuddin Abdullah ada situ, Datuk Hamzah ada situ. Daripada PAS, Tok Guru Haji Hadi sebagai pengerusi dalam perbincangan tidak rasmi itu, ada Tuan Ibrahim, ada Dr. Sam, ada Taqiyuddin, ada Ustaz Idris Ahmad. Maksudnya top 5 dia orang jumpa kami lah, yang bukan top 5 pun, tapi itulah kami yang ada. Dalam perjumpaan itu memang jelas, Tok Guru dengan penuh jelas dia kata calon Perdana Menteri daripada PAS bukan Tan Sri Muhyiddin. Saya yang tanya. Saya tanya Tok Guru, kalau begitu siapa calon daripada PAS? Saya dah ingat dia nak sebut nama Dr. Sam dah. Tok Guru tanpa berhelah, tanpa berlapik-berlapik, dia sebut calon daripada PAS ialah Datuk Seri Hamzah Zainuddin.